Ini kereta EV, nama dia Box. Ni Cina punya, Dongfeng. Wah, simple je. Apa? Kereta EV. Dia Dongfeng ya. Oh, trade in, boleh trade in. Tengok guys, nama dia Box. Nampak dia cantik ya. Okey, boleh angkat dua. Trade in, dia kata kalau trade in price starting daripada 30,000. I doubt. Dia cakap je 3,000 dia ambil. Ok, itu saja, boleh trade in dengan dia. Tu dia ada phone number. Kalau siapa interested, bolehlah. 10 in 1. Dia tak cakap bateri dia tahan berapa lama atau berapa jauh. Oh, dia ada dua type, high voltage dengan standard voltage. High voltage 8 tahun atau 150,000, 150,000 K, ataupun 5 tahun recommend warranty. Okay. Ini untuk duduk dekat bandar boleh lah. Tapi kalau long distance, kena pakai kereta saloon biasa. Okay.